Dia kena buka setiap satu hadiah dan kita akan tengok reaction apa yang dia akan bagi. Hai and Assalamualaikum. Alright guys, hari ni I ada nak buat surprise untuk adik I, which is birthday dia lah. Tapi I tak dapat pergi pada hari birthday dia. So ini adalah sebagai tanda untuk dia rasa special. I buat surprise ni untuk dia. So let's go, kita tengok apa yang I nak surprisekan untuk dia. Plan dia hari ni, I nak surprisekan dia barang-barang daripada kedai RM2. So dia kena buka setiap satu hadiah dan kita akan tengok reaction apa yang dia akan bagi bila dia open setiap satu hadiah yang banyak tu. Dan kita akan balut setiap satu hadiah guys. Okay, tanpa membuang masa, jom kita pergi dulu. Bye! Hai guys, okay, tadi lepas I dah beli barang kat kedai RM2, so I nak beritahu dekat korang barang apa yang I dah grab. Okay, first kali kita ada pembalut lah, of course, sebab I nak balut setiap satu daripada hadiah tu. Okay, contoh. Dalam ni ada highlighter. Dalam ni ada highlighter. So setiap satu highlighter ni warna purple, warna blue, warna pink. I akan balut satu. Biar dia penat dia buka. Tu I punya plan. Okay, kita rahsiakan plan ni dari dia. So yang ini untuk dia guna untuk sekolah dia. Lepas tu kita ada ni macam set untuk sekolah jugalah. So far dekat sini dia ada pensel 2 batang, ruler, pembaris, and then purse macam ni. Dia ada gambar duck kot, I rasa duck kan. Lepas tu dia ada boba tea, and then dia ada eraser dan juga sharpener. So yang ini pun kita akan buka, balut setiap satu biar dia penat. Itu plan I nak dia penat. Tak bersuruh. Okay. So dalam ni I tak tahu ada apa, tapi mostly adik I ni dia minat barang yang macam kuromi, apa benda yang lebih kurang macam tu lah. I tak pandai sangat, tapi kita try untuk ikut trend dia. Yang I tahu so far, dia suka kuromi, dia suka capybara, and benda yang cute-cute, and lagi satu stiker macam tu. So untuk kita fulfillkan happiness dia, kita ikut dia punya kesukaan. So yang ini macam adalah kuromi-kuromi sikit, walaupun I tak tahu betul ke tak kuromi tu. Tapi I tak tahu dalam ni ada apa, might be stiker macam I cakap lah. Adik I suka stiker. So harap dia suka, and kita akan buka juga guys. Dengan kotak-kotak ni I akan balut biar dia bawa masuk balik dalam tu. Brilliant tak? Brilliant And then yang ini, I tak tahu lah apa masalah adik I guys. Dia suka benda yang macam ni. Kejap okay. Dia suka yang macam ni, happy birthday yang sling macam tu. So demi membahagiakan kamu wahai adik, gue beliin. Kakak belikan ya. Harap kau suka, kau jangan tak suka-suka pula. Boy. Alright. Lepas tu kita ada lagi, kita grab balloon. So dalam balloon tu mungkin akan ada 2-3 yang akan tinggal dalam ni. And biar dia buka, biar dia tiup sendiri. And mungkin dalam lagi 2 macam tu I akan tiup lah. Kena cepat sebab banyak sangat. Okay, yang ni pula kita tak bawa, kita lupa bawa gunting untuk balut hadiah. Jadi macam mana kita nak balut hadiah? So terpaksa lah I beli, and kebetulan dalam tu ada banyak macam ni. So I akan balut juga untuk dia. Biar I kan kakak yang baik. Wah, kita kakak yang penyayang. Okay. Seterusnya, jeng. Adik I, dia sejenis yang suka macam I cakap cute-cute, lepas tu bulu-bulu macam ni kan. Trend dia lah. Okay, so ada bear. And then dia ada tulis apa tu forever friend. Okay, ingat forever bestie. I tak tahu berapa banyak I beli untuk dia. I hope ya adik, I hope you suka. Okay, so kita teruskan lagi dengan pemberian hadiah untuk adik. Yang ini I tak pasetil. Dia tulis pencil sharpener. Betul tu, pencil sharpener. Nampak tak? Tak jelas Ni comel kan, sebab tu I ambil.
sebab comel. Okay. Macam I cakap tadi lah, adik I dia suka stiker and dia suka capybara. So combo ni sangat-sangatlah sesuai dengan dia punya trend, dia punya kesukaan dia. So here you go adik. Capybara stiker. Kita tengok nanti benda apa yang dia paling suka dalam banyak-banyak hadiah yang I nak bagi ni. Okay, and then yang ni, baru-baru ni dia ada terima benda ni. Dia macam Lego, I tak tahulah. You gabung-gabungkan and then dapatlah hasil macam ni. Ikutkan full dia punya hasil macam ni. Nampak tak guys? Tapi sebabkan baru-baru ni dia dapat macam ni daripada kawan dia. So, why not I tambahkan lagi satu collection untuk dia. Okay? Biar dia pening main benda ni. Set pencil. So, macam I cakap, I akan plan untuk balut satu-satu. Dalamnya I tak pasti either ini buku, notebook ataupun stiker. So, kejap lagi kita tengok apa barang Kita ada bebe yang macam ni. Kitchen. Kan dia suka Kuromi. Tapi Kuromi ni bukan Kuromi. I rasa Kuromi warna black. I tak tahulah ni nama dia apa. Maafkan saya ya adik-adik. And then. Saya tak tahu. Okay. Yang ni story dia I tak tahu. Dia nak buat apa dengan benda seperti ni. Tapi disebabkan ada capybara, I beli. Well, sayang kakak tak guys? Sayang. Okay. Dan so nanti dia akan guna stiker tu untuk lekat-lekatkan dekat botol ni. And then dia nak spray buat face mist ke. Dia nak buat spray siapa-siapa dia nak buat. Then go on. Janji you happy dek. Okay dek. Nanti kita jumpa. Alright guys. Okay. Sekejap. I plan sekarang ni. I ada beli 3 warna untuk pembalut hadiah. I beli biru, pink and yellow. So plan dia I nak yang warna yellow dengan pembalut warna yellow. So nanti korang akan nampak yang warna pink dengan yang warna pink, biru dengan yang warna biru. So jom packing. Okay guys, ni hasil baru separuh jalan. Kita balut hadiah yang warna kuning. Tu balloon, baru tiup satu balloon. Nanti kita akan tiup yang seterusnya ni. So far yang ini kita baru dapat. Comel tak? Ada reben-reben sikit. So, stay tuned. Jadi tak guys? Boleh lah tu kan? Tapi dia tak keluar pun angin lah. Tak keluar kau? Dah tiup dah, lepas tu tak keluar. Tak keluar. Wow. Satu teknologi. Okay guys, ni hasil packing selama 1.5 jam ya. So, setiap satu ni I packing macam I cakap kat korang. So, I akan bubuh dalam bag ni. Biar dia ambil nanti and dia open lah satu-satu hadiah-hadiah. So, biar dia penat. Dia suka macam ni. Bisa lebih daripada 20 guys. Tengok ni. Tu, I balut macam tu. Adik, kau sabar je. Kau tunggu je. Kau engkau datang ya. Guys, sekarang kita dah sampai kat taman. Actually kat taman ni, I nak bagi dia buka hadiah dekat taman. Dia tak perasan lagi tahu sebab I tak bagi tahu apa-apa. I just kata nak pergi barang dekat dia je. So, dia dekat sana. Dengan my mom. So, sekarang kita diam-diam pergi ambil barang kat belakang. Jadi kita surprise dia. Kita tengok reaction dia, okay? Bye. Korang sekejap je korang. Kita tengah ambil barang, tengah panas ni dalam bonnet ni. Sekejap ya. Okay. Itu barang yang buat solat tadi. Mana nak pegang satu tangan ni? Oh. Apa lu lihat?
dalam tu? Apa dalam? Terima kasih Mama. Lepas tu? Okay guys, so sekarang ni time untuk kita unboxing hadiah dia yang